Rafinha kini berpeluang mengatasi rekod 2 gol iaitu Messi dan Cristiano Ronaldo dalam saingan Liga Juara-Juara. Rekod yang dimaksudkan adalah keterlibatan gol dalam satu musim. Ketika ini, Rafinha telah menjaringkan 12 gol dan 7 assist menjadikan keterlibatan Rafinha dalam gol adalah 19. 19 keterlibatan gol dalam satu musim adalah rekod yang tertinggi dipegang oleh Messi dalam saingan Liga Juara-Juara musim 2011-2012. Di atas Messi adalah Ronaldo dengan keterlibatan dalam 20 gol pada musim 2015-2016. Selepas itu, Robert Lewandowski ketika membantu Bayern Munich muncul juara pada musim 2019-2020 dengan 21 keterlibatan dalam gol. Dan Ronaldo masih memegang rekod tertinggi di mana dia terlibat dalam 22 gol pada musim 2013-2014. Mampukah Rafinha mengatasi mereka semua? Rasanya tak mustahil kerana ketika ini Barca sudah hampir pasti ke separuh akhir dan dia memiliki 3 perlawanan dalam tangan. Jika Barca ke final, dia akan ada 4 perlawanan untuk memecahkan rekod ini.